50 gram emas hari ini nilainya sekitar RM31,000. Ramai yang fikir ianya mustahil, tapi sebenarnya boleh dicapai dengan strategi yang jelas. Jika kita pecahkan kepada 24 bulan, iaitu 2 tahun, tuan-puan boleh letakkan target untuk menabung sekitar RM1,500 sebulan, bersamaan dengan 2.39 gram emas pada hari ini. Melalui akaun Emas Gap Public Gold, tuan-puan sebenarnya boleh tukarkan sebahagian keuntungan bisnes ataupun sebahagian pendapatan terus kepada emas secara konsisten setiap bulan. Alihkan sekitar 1 ke 2K ke dalam bentuk emas dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun. Selepas 24 bulan, tuan-puan akan capai target sekitar 50 gram emas, malah lebih lagi. Emas ni adalah aset yang sebenar, bukan sekadar angka. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, selepas 2 tahun, nilai 50 gram ni boleh capai sekitar RM37,200. Malah lebih lagi, jika tuan-puan dah ready untuk mula kumpul 50 gram seperti ini, langkah pertama, kena buka akaun emas dulu. Buka akaun emas adalah percuma sahaja dengan cara tuan-puan refer sahaja pin video saya. Dah ada akaun, boleh mula menabung ikut bajet masing-masing. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.